Okey, hari ni kita ada packaging daripada Art City. Jom, mari kita buka. Jadi, barang ni aku tak tahulah sama ada orang minat ataupun tidak. Tetapi bagi aku memang minat rider ni sendiri. Dan ya, cuma sayanglah form ni macam orang kata form ni dia final form, tetapi dia agak basic. Dia tak ada kurang beza dengan dia punya base form. Dan di situ aku dah bagi hint. Dan oh my god, dah tak ada apa, kosong. Okay, dia berat. Alright. Aku akan buka dia dengan perlahan-lahan. Dan seperti korang tengok di sini, Mas Rider Gata High Perform. Ini jadi perdebatan. Bagi aku, kalau kau suka, kau beli. Tak suka, tak payah paksa. Jangan jadi FOMO. Itu je. Okey, kita koyakkan dia. Kalau aku lebih suka buatkan lubang di sini mengikut dia punya cutting. So senang buat aku nak bukakan dia. Okey. Dan kenapa dia terbalik kenapa dia terbalik? Kenapa dia terbalik? Dan untuk ini aku lebih suka cabut terus lah daripada potong. Dan ini agak ambil masa lama, jadi okey, buang. Terpulang ke masing-masing, korang nak buka cara macam mana pun. Tapi ini cara aku. Okey, kotak. Macam biasa, ada posing, ada apa semua. Ini sangat lawa apa semua. Bla bla bla, typical SHF, SKC. Macam biasa, kata-kata apa semua. Manual apa semua, dan dia bagi tangan untuk Hyper Gata dan Hyper Kabuto untuk bersalam. Oh, dia pasang dia macam ni. Okay, boleh buka dada apa semua. So basically aksesori dia semua sama dengan Gata base form. Dan kita akan tengok dia ni. Okay. Dan ramai aku tengok dekat FB apa semua, diorang kata diorang punya ketat, bunyi crank. Okay, aku punya ada dia ketat juga. Ini first time aku pegang Gata atau Hyper Gata. Okay, nice. Okay, semua okey. Kepala dia, dia tak boleh tunduk.
Okey, jadi mari kita tengok aksesoris. Dan untuk aksesoris ini saja yang dia bagi. Aku tak ingat dia punya ni nama apa. Dan ada tangan hyper kabuto dengan hyper gatak bersalaman. Dan untuk hyper cast off. Dan dia tertutup. So basically semua ni aksesori sama. Dan ni cuma tambah ni dengan ni. Itu saja dia add on. Dia tak ada hyper zactor ke apa. Yelah Toei pun nak jimat budget apa semua kan. Jom kita tengok satu persatu. So untuk aksesori pertama ialah tangan ini. Jadi tangan ni dia sambungkan dua. Dia buat satu mold dan korang kena masukkan. Agak tricky, tapi korang boleh manage to do it. Okay, let me betulkan angle. So macam ni lah rupa hasilnya. Okay, alright. Okay, so ini weapon. Rasanya weapon holding hand. Ya, dan aku baru notice yang sebelah silver dan sebelah gold. Dianya tak sama. Okay. Seterusnya kita ada. Ini pun weapon holding hand, tak silap. Cumanya dia lebih terbuka. Dia lebih ada satu jari terkeluar. Seterusnya dia ada relax hand. Okay. Dan lastly kita ada tangan terbuka, open palm hand. Ikutlah dia nak buat posing apa pun. Dan kita ada ini, tak silap aku, untuk buka dia punya chest. So maybe cabut kepala dulu. Okay, just buka macam tu. At least kena cabut kepala dulu. Dan letak. Okay, dah. Basically macam tu lah. Dekat hyper cast off. And okay, dekat dia punya ni ada ball joint. Aku ingat dia joint dia macam ni je. Dia stiff. So dia ada ball joint. Right, macam tu. Dan dia ada gatak zactor. So aku tak pernah ada gatak sebelum ni, tapi aku teringin ada base form. Ouch, sangat tajam. Okay, cabut dia macam tu je. So aku tak nampak kenapa perlunya aksesori ni. Macam kenapa dia tak nak lekat ni? Dia tak nak lekat lah. Okay. Macam melainkan kau punya hyper gatak dah. Tapi aku tak nampak langsung kegunaan benda ni. Tak nampak fungsi langsung. Macam dia tak boleh cast on. Tapi okay, untuk rider kick. Okay. Silap untuk rider kick. Dan last sekali adalah, aku tak ingat nama weapon ni, tapi weapon dia memang sangat cantik. Okay, so weapon ni boleh bergabung dua. Jom kita cantumkan. Okay, macam tu je gabung dia. Sangat simple. Okay, di sini ada lubang dia. So kita masuk yang ni. Ingat kedudukan dia sini ke sini, pisau dia ke bawah. Sama macam ni. Walaupun di sini pisau dia dan di sini leper, yang ni kena letak sini. Biar leper ni ke depan, keluar. So yeah, dia posing dia macam ni. Macam tu kedudukan dia. Okay, selepas tu jom kita tengok detail dia pula. Okay,
untuk detail kita pergi atas sikit. Okay, maybe atas sikit. Oh. Damn, kamera aku dah tak boleh pergi atas dah. Okay lah, kita buat secara manual. Okay, untuk detail dia okay. Mata dia aku suka dia letak macam ni. Nampak dia tertutup. Dan tanduk dia macam ni. Ini memang sebab aku suka. Dan dulu aku ada figure KO Gatak. Dan antara salah satu sebab aku suka Gatak lah, yang figure yang tanduk boleh keluar and then boleh bagi dia pakai baju suit cast on. So basically semua ni daripada tangan sampai kaki semua benda sama. Okay, kalau korang ada Gatak base form dan korang rasa tak berbaloi, tapi kalau korang fans Gatak dan kalau korang suka form ni, go ahead, beli, tak ada siapa halang. Okay, biasa aku nak check QC ada tak. Oh my god, ni ada apa ni? Okay. Home. Okay. Rasanya tak ada QC. Rasanya setakat ni okay je kot. Atau mata aku yang salah tengok ke apa. So basically dia tempel body ni, armor ni. Setakat tu rasa tak ada benda apa. Belakang dia pun sama, apa, shoulder pad apa semua benda sama. Okay, detail kat belt dia apa semua ya, tapi aku suka mata dia, compound eyes dia apa semua. Dan aku rasa itu je lah kot. Ini silver, ini gold, itu je kot. Dan untuk artikulasi, jom. Ini yang aku tunggu-tunggu. So untuk artikulasi kita start daripada kepala. Kepala boleh dongak bawah tu. Untuk atas banyak tu boleh kiri kanan. Boleh rotate kot. Boleh rotate. Shoulder pad boleh turun, tak ada masalah. Boleh T-pose, tak ada masalah. Ada bicep swivel, ada double joint dekat sini, ada double joint sini. Macam biasa, tangan dia boleh macam ni, boleh pusing, boleh rotate arah mana yang korang nak. Dan dia ada macam butterfly macam tu. Dan ramai orang aku dengar aduan, orang kata yang dekat FB yang dia punya dah bunyi, dia punya ketat sangat sampai bunyi crank. Macam yang ni, dia pun dah bunyi crank. Maybe aku akan letak minyak ke something ke, nak bagi dia licin sikit. Tapi tak adalah ketat mana, cuma bunyi dia tu agak mengganggu. Untuk body, ke belakang banyak tu, ke depan banyak tu. Boleh kiri, boleh kanan. Okay. Untuk kaki, dia boleh jauh banyak tu, ke belakang banyak tu, spread luas tu, ada thigh swivel, ada double joint. Rasa setakat ni je kot. Sebab aku risau kalau aku paksa lagi akan jadi apa. So boleh pusing, boleh pergi atas bawah, kiri kanan, dan toe pivot. Okay. So basically dia macam typical SKC. Dan basically rasanya artikulasi dia lebih kurang macam Gatak base form. Aku tak ada Gatak base form dan aku tak boleh rujuk. Okay. Dan untuk SKC dia ni jadi Fang Joker, jadi wakil
So ikut ketinggian dia lebih kurang sama, tak ada perbezaan, sama. Dan dia ni Otoya badan Denji, basically sama juga, tak ada beza tinggi, cuma tanduk dia. Dan untuk mainan Hasbro, kita wakilkan dia ni, Lightning Collection. Okay, ya, dia lebih tinggi. So itu saja review untuk hari ni. Kita jumpa lain kali. Aku nak main dengan dia. Bye bye.